saya ada kad kredit limit RM6,000, saya guna RM5,000 dan setiap bulan saya bayar on time. Tapi bila mohon pinjaman rumah di bank, permohonan saya ditolak. Kenapa? So, bila dengan statement ni, ramai mesti rasa macam tak ada apa yang salah. Tapi sejujurnya, bila bank tengok profil macam ni, mereka dah boleh buat satu kesimpulan. Anda mungkin dah dicop sebagai red flag borrower. Sebab pertama, penggunaan kad kredit anda dah tahap sampai hidup. Limit RM6,000, guna RM5,000. Maksudnya penggunaan dah cecah 84%. Anda cuma tinggal 16% lagi ruang untuk bernafas. Kalau 16% tu pun habis digunakan, kewangan anda akan terus tenggelam. Sebab kedua, anda cakap anda bayar on time. Ini statement macam orang yang hidup dalam penafian. Betul, anda bayar on time, tapi bayaran yang anda buat tu hanyalah minimum payment. So, cuba teka siapa yang cuma bayar minimum payment. Orang yang tengah struggle untuk bayar hutang. Orang yang kewangannya sihat akan bayar penuh sebab mereka tak nak bayar interest dekat bank. Jadi apa solusinya? Sebelum buat apa-apa permohonan pinjaman baru, turunkan penggunaan kad kredit sekurang-kurangnya ke tahap 50% hingga 70%. Lepas tu, tunggu laporan Secret Update baru anda mohon pinjaman. Dan realitinya, jika anda cuma mampu bayar minimum setiap bulan, it means you are not in a good shape financially. Inilah masanya untuk anda bertindak dan baiki balik cash flow anda. Kalau nak Melissa bimbing dan buat sematkan profil kewangan sebelum beli rumah, cuba DM atau komen di bawah.